Adik-adik, kepada adik-adik semua, abang nak bagi peringatan. Jangan sampai kita jadi seperti negara-negara yang telah pun rosak oleh mereka-mereka yang menerima tipu daya orang luar yang masuk dalam negara kita. Dan jangan sesekali kita termakan hasutan daripada tali barut yang ambil keuntungan daripada hasil perahan keringat mereka untuk merosakkan bangsa-bangsa kita. Viral perempuan ataupun betina yang tak guna ni cuba merasuk pemikiran adik-adik sekalian. Ingat, sejarah telah membuktikan tali barut ni semua adalah mereka-mereka yang akan merosakkan keturunan kita. Ingat tu, jangan termakan hasutan mereka. Dan adik-adik sekalian, sesungguhnya apa yang mereka cuba lakukan adalah untuk nak memberitahu kepada keturunan adik-adik ke depan bahawasanya keturunan adik-adik semua ni adalah tak guna. Kenapa? Kerana kita tidak menghormati perlembagaan yang telah pun diwujudkan dan direstui oleh keturunan adik-adik yang sebelum ni. Ingat tu, mereka ini adalah anjing-anjing yang sedang mengkayakan diri mereka daripada hasil untuk merosakkan pemikiran adik-adik semua. Jika satu masa nanti mereka lalu depan kamu semua dan mereka bukan lagi memegang jawatan, tanpa ludah aja muka mereka, tak layak untuk dihormati. Faham?